Ada orang kata, kalau dah sepakat, tak payah faraid. Betul ke? Jawapannya tak betul dan betul. Mari saya terangkan. Apabila berlaku sahaja kematian seorang umat Islam, hukum faraid terlaksana. Suka atau tidak, faraid wajib dilaksanakan. Setiap waris wajib tahu pecahan faraid masing-masing dan sekiranya waris tersebut mahukan bahagian faraidnya, wajib diberikan bahagian faraidnya terlebih dahulu. Seterusnya, sekiranya ada waris yang nak teruskan ikut pembahagian kata sepakat, nak lepaskan, nak bahagi sama rata, nak ikut formula sendiri, boleh sahaja teruskan dengan syarat pembahagian ikut sepakat tersebut mestilah dengan rela hati. Bukan paksa rela ya. Kesimpulannya di sini, faraid wajib dilaksanakan terlebih dahulu. Kemudian boleh sahaja untuk teruskan pembahagian ikut kata sepakat sekiranya waris-waris bersetuju dengan rela hati. Elakkan pusaka bertukar puaka, kita jumpa di video seterusnya.